Man taraka salah muta'amidan abqahullah fin nari samanina sana. Samanina hukmah wa fi kulli hukmatin samanina sana. Siapa meninggalkan sembahyang satu waktu je, ya, dia tak tobat, malaikat maut ambil nyawa dia. 80 hukmah dirumban di dalam neraka. Apa tu hukmah? Satu hukmah, ya, 80,000 tahun kali Kelantan. Punya banyakan. Lama. Kalau satu hari akhirat dah 1000 tahun dunia, bayangkanlah. Tu satu waktu. Illa man taba, melainkan mereka yang taubat sungguh-sungguh, ya, dan kemudian dia maknanya mengqada balik sembahyang-sembahyang yang tinggal, ya. Dan tiada baginya rahmat Ta'ala, tak ada bagi dia. Tu tak sembahyang, tengok bagus kaya aja. Ya, bisnes dia besar-besar tentang tak sembahyang tu, itu bukan rahmat. Yang didapat tu semua bukan atas rahmat, itu istidraj. Yang didapat tu semua istidraj nama ni, mana permuaan. Tuanmu dia ambil. Lepas tu dia sentap, habis terus. Macam kita mancing ikan lah tuan ni. Bila ikan tu makan, kita tak sentak, kita ulur lagi. Lala dia punya mata pancing, mata dalam perut masuk tuan. Itu kalau dia sentap, memang habis, jawab tergantung tu. Itulah mana bila ulur. Sebab tu kita bagi orang beriman tak sama dengan orang kafir tuan ni. Orang kafir didapat tu semua tidak ada nilai. Walaupun nampak bilion, wah, menjulang langit bangunan dia pun semua kaya dah, tu tak ada nilai tu. Tak ada harga langsung di sisi Allah Ta'ala. Rezeki yang tidak membawa orang itu dekat dengan Tuhan, maka rezeki itu, ya, tidak ada nilaian langsung di sisi Tuhan.